Okay, hai guys, selamat pagi. Hari ni hari? Hari ni hari? Hari ni hari Sabtu. This is our last day. Kita orang okay. Dia bagi asrama punya drama balik. Macam sama ni, bukan? Dia tak nak ulang kejadian sama. Tapi, masa gelap macam kat asrama. Masa saya tak pakai sunscreen. Lupa, macam gelap lah. Hari ni saya tak join grup merah. Dia cakap working flat. Jom. Okay, makan. Kita buka. Bedak pula. Nasi tak buat. Apa makan nasi? Kacau. Cameraman punya angle memang macam sikit. Tengok Ain. Jangan dah ni. Orang. Dan saya tak pakai sunscreen. Oh, tapi yang dia cakap dia sedia air tak ada. Tak nampak. Tengok sikit. Aku akan minta orang untuk bagi aku sunscreen. Aku mesti lah. Ya. Keduduknya, ya Allah. Saya memberikan feedback awal. Di mana? Saya akan repeat lagi cantik tapi bukan di sini lah. Boleh, tapi kena request nak pindah lain. Di tempat Isa pada like. And kena awal semua benda. Kalau tak nak separate tu. So dengar tak bunyi bot? Kalau dengar kan. So bot akan muncul dekat sana. Mana. 1, 2, 3. Ada dia sangat bawah so kita tak dapat dia. Tapi apa yang saya rasakan dia sangat tak no guide for you if you first timer and you tak tahu nak buat apa and macam tak, basically dia tak macam bagi tahu like Saya tak proper briefing. dia tak ada briefing langsung. Okay, by the way, kita orang sampai, kita orang just kena tanya. Kita orang tanya dia kena check in pukul berapa, dah boleh makan ke, like macam kita mesti kena minta izin kat dia. Padahal benda tu dah include tau. Macam dia kena dah cakap dah boleh ke belum, macam okay sekarang waktu makan ke, faham tak? Macam proper lah. Ini macam dah kalau kita orang je yang kena tanya, macam a bit disappointed but not surprised. Tak best. Tak, aku sangat-sangat busuk. Tapi tak apa. Bye. Okay, tu kita nak pergi yang kat situ. So daripada sini, di situ. Macam tu lah. Sekarang ni hiking. Pergi Kedah, letih-letih. Aku dah letih. Macam tu lah. Baik. Stesen dekat Kenapi Walk. Banyak je beli. Ni adalah situation. Sekarang pukul berapa? 9.50. Sekarang pukul 9.50. Kita orang beli air RM4 dekat sini. Sebab kita lupa bawa air. Lepas tu kita orang tengah tunggu turn. Nak naik benda lah.
Jembatan. Tak dah penat dah. Yuk, siapa buat ni? Ha? Pulau Pangku? Lepas nak pergi Pangku? Yang ni dalam hutan pun tak girlfriend, tak faham. Orang depan dah lanjut. Tadi record tak? Tiga. Lagi Mi bab propose sikit. Korang tak takut tapi tinggi kan? Agak tinggi. Kita orang tak boleh main phone atas titian tu. So semua orang kena pegang. Tapi semua tinggi gila. Tinggi gila weh. Like legit tinggi. Tinggi weh. Tu apa pahal entah. Look at. Lah. Happy. Tengok. Semangat. Boleh. Jangan ambil gambar. Ambil gambar dia. Sawadee krap. Gila. Satu, dua, tiga. Ni kawan baru kita orang. Oh, depan sikit kan tak nampak kan. Satu. Ni kan, satu sini yang kita. Kat sana aku lah macam kita tengok view. Kita dah habis berapa titian? 7 titian. Kita tunggu nak naik dekat apa? Tanjung. Tresek Hill. Tresek Hill. Nana Tanjung kan. Jadi masih sikit. Jarak dari sini Mami Jarum. ke Tresek banyak. satu pun Banyak. kalau sejam kita naik berapa lama? Dia stay kat mana ni? Dance. We're going on a trip in our favorite rocket ship, going through the sky. Little Einstein, come aboard, get ready to explore. To find. Little Einstein. Ain. Okay. Kena jalan. Lagi terasa hill. Okay, bye. Okay, sampai dah. Berisik. Tersik. Tersik ke? Ha. 344 meter. Dari paras laut. Okay dah. Lah, berhenti pula. Lari. Okay guys, kita orang dah siap hiking sampai bawah. Naik atas, bawah. Dah habis. So tengah tunggu boat. Semua orang dah macam basah dan besar. Dan kata kalau hiking jangan bercakap nanti penat. Bisa aku cakap.
Cakap. So boat dah sampai. Okay. Kita sedang menuju ke bot untuk pulang. Pulang ke rumah. Yeay, makan. Oh. Sakit. Tapi oi. Macam tu. Okay, kita orang tengah menuruni tangga. Tangga kejayaan. Mana bot ah? Aduh, syawal je lah bot dah sampai. Tu sebelah-sebelah. Kita orang dah okay yo. Oh, dah sampai. Turun tangga dah macam warga emas lah. Sampai dah tu. Macam warga emas. Okay, Man, macam mana experience hiking hari ni? Ha? Macam mana? Ni apa? Video ke film? Oh, bergegar-gegar kaki. Oh, ya Allah, kaki. Ini video on lagi ke? Video. Okay, bot dah sampai. Tak nampak. Okay, kita orang dah datang bot. Itu yang dia kata. Dah habis. Tak semua dah. Say hi. Dah, mana? Okay, belum apa-apa. Kita orang dah. Aku dah tersepak batu sakit nak mampus. Kita orang dah habis dah tidur. Lepas tu ya. Wow. Lepas tu dah makan. Mak budak ni masak. Sedap. Sekarang nak pergi mancing. Mana? Mancing dalam kolam. Apa enggak kau nak mancing tak? Mana umpainya? Umpai. Tak ada lah, tipu. Mana ikannya? Mati je. Apa mati? Okay. Jap. Kita orang dah nak balik. Bye. Tunggu lah. Ada miang. Tunggu Ayla. Bye. 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 Ikut. Favorite. Klik lah. Bye korang. Ting. Ada yang nak nangis ke? Yang tu memang tak habis. Hyperaktif. Ten, nak balik dah. Bye. Bye. Bye-bye. Oh, alamak. Oh, air. Kita orang dah naik ni. Seluar Jawa. Bye. Best friend saya. Bye. Bye. Okay. Bye-bye. Kita nak balik. Kita nak balik. Cepat. Aduh. Gambar tadi. Tak, ini saya pegang. Saya pegang, ambil gambar. Jadi YB Menteri, inilah keadaan kami di sekitar pendalaman. Akses kepada orang asli di dalam kawasan Taman Negara tidak begitu memuaskan dan pendidikan susah untuk dicapai kepada mereka. Buat jalan tu mana? Dah boleh balik Dengan menggunakan kenderaan off-road untuk mendekatkan diri kepada masyarakat orang asli. Seperti inilah jalan di pedalaman. Tak weh, sebenarnya kita dah lambat. Nak stop ke? Nak stop lagi? Dah. Dah dapat footage cantik dah. Tak over bright kan? Kalau tinggi sangat belum tak.
Hai semua orang. Kita orang dah balik. Pergi Kuantan. Semua orang diam. Cari. Pergi Kuantan sambil ambil ke Kuantan cari ikan patin. Dia nak beli ikan. Kita jumpa. Dia suruh mak dia masak. So kita orang dah habis. Kita orang pergi Kuantan dulu. Lepas tu baru balik. Okay, bye. Okay guys, lepas pergi bercamping, kita beli ikan. Bawa balik suruh mak masak. Budak ni lah. Nak suruh mak dia masak. So dia beli ikan. Ni ikan apa ni? Patin. Dia patin tapi tak pakai tempoyak. Itu patin tapi pun tak pakai tempoyak. Nak suruh masak asam pedas. Pelik siap. Tapi tak apa. Kita meraihkan kelainan. Okay. Ni pula ikan. Okay, ni telur merah. Bukan? Aku tu telur merah. Ya. Faham? Okay, biar. Selepas daripada membeli ikan, dia bertukar menjadi apa? Orang kerja Shell. Aduhai dia ni. Okay guys, kita orang lepas solat Jumaat, kita masuk kat Masjid Negeri Kuantan. Kita ada sampai Kuantan. Lepas tu tengah sabar ya, panas ni. Makan jagung sedap. Sedap dulu. Air makan jagung beli kat aren atas. Sedap kan? Aku dah crunch. Dah lama pun tak lemau. Lepas tu member di luar sedang menelefon rakannya untuk suggestion makan di mana. Kita orang lapar weh. Last kita makan kau apa tadi? Tengah hari ke 12 lebih. Kita orang belum makan. Tu lah. Lepas tu lagi 3 jam. Nak sampai KL. Sebab kita orang di Kuantan kan. So di KL sampai KL 3 jam lah. Okay, bye. Anggap sikit. Hai guys, kita orang dekat Makan salah lah. street Art Center Kuantan. Bukan center, Street Art. Apa? Street art market. Street Art Market. Sama lah. Kita orang Syain. Kita orang beli stiker tadi. Oh tapi Okay bye. Okay, kita orang dah dekat RNA yang kita orang dah pergi tadi. Tapi nak balik ni for real balik. MK toilet. Dia dah barai sebenarnya. Okay bye. Papa pun Kuantan best. Mira dia Papa berak. Dia Papa berak.